Kalau kita nak laju, wajib pakai carbon plate. Betul ke? Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, carbon plate bantu bagi energy return. Dia bantu kaki kita tunjah ke depan dan jimatkan tenaga kita. Dia buat tolak kaki kita ke depan dengan lebih efisien, menyebabkan kurang tenaga dari badan kita yang hilang. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, carbon plate bukannya magic. Kalau teknik fitness tak ada, pakailah carbon plate paling mahal pun tak akan mengubah sesuatu larian. Yang ketiga, carbon plate ni sesuai untuk pace yang tertentu. Carbon plate ni paling berkesan bila laju dan konsisten, bukannya jogging yang santai. Carbon plate ni dia tambah prestasi, bukannya ganti latihan. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.